Kongsi video di mahkamah. Isteri Azlan Komeng beri bayangan kemelut rumah tangga. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Isteri Azlan Komeng, Nur Nilam Ortiz berkongsi video memperlihatkan dirinya di Mahkamah Rendah Syariah. Hulu langat menimbulkan tanda tanya dalam kalangan warganet. Menerusi hantaran yang dimuat naik di TikTok miliknya, Nilam menulis caption seakan memberitahu kemelut rumah tangga. Antara dia dan suami kini kian berlarutan. Aku memilih pergi sebab aku ingin menjaga hati. Kita akan menjadi orang asing kembali di mana hati aku adalah. Tugas aku untuk menjaganya dan hati kau tugas kau untuk menjaganya. Selepas ini tiada lagi takdir kita yang bernama kita. Tulis Nilam di ruangan caption, hari ini. Dalam perkongsian sama, Nilam yang mengenakan jubah serba hitam seakan sudah reda akan keputusan yang telah dilakukannya. Itu sambil berjalan keluar meninggalkan mahkamah. Menelusuri ke ruangan komen, warga maya terharu melihat perkongsian tersebut kerana mengakui bahawa Nilam seorang isteri yang taat akan perintah suami dan ada juga yang meluahkan rasa tidak puas hati terhadap Azlan kerana menganggapnya tidak bersyukur.